kami nampak satu perpustakaan yang luar biasa, yang lain daripada perpustakaan sekolah yang lain yang kami pernah tengok lah. Terima kasih. Apakah cadangan penambahbaikan yang Puan rasakan boleh dilaksanakan lagi bagi menjadikan pusat sumber Nyala Khazanah lebih cemerlang pada masa akan datang? Kalau tambah baik, penambahbaikan tu yang pertama ialah dari segi susun atur tu semua dah cantik. Cuma kita perlu tambah baik dengan letakkan dia punya klasifikasi bahan lah. Klasifikasi tu kita, kalau di sekolah rendah kita namakan sebagai Dewey Decimal Classification. Dewey Decimal Classification ni dia letakkan buku-buku tersebut diklasifikasikan dari nombor 000 hingga 999. Di mana jadi bahan-bahan tu para pelajar boleh tahu apa kategori-kategori bahan tersebut, literature ke, sains ke, agama ke. Bila kita susun tu dia membantu pelajar, di mana mereka bila ambil je bahan tu, mereka tahu bahan tu perlu diletakkan di mana kembali bahan-bahan tersebut. Kedua ialah kalau boleh kita tambah baik lagi dengan letakkanlah tulisan-tulisan di setiap sudut tu dengan lebih besar supaya pelajar masuk dia nampak. Dan saya nampak sebenarnya itu adalah dalam proses penambahbaikan sebenarnya Nyala Khazanah di SK Bukit Wan, dan kami datang hari ini sebenarnya untuk membantu Akmal. Kami untuk membantu sekolah apa yang kami boleh berikan lah dari segi nasihat ke bahan-bahan yang sesuai untuk sekolah, dan ini adalah salah satu khidmat masyarakat yang boleh kami salurkan kepada pihak sekolah. Sebagai penutup, apakah pesanan Puan kepada seluruh warga SK Bukit Wan dalam usaha mertabaikan pusat sumber Nyala Khazanah? Soalan yang baik. Bagi saya, kita semualah kan sebagai para pelajar sekolah dan warga sekolah, sebenarnya kita perlu mengimarahkan terutamanya pusat sumber lah. Sebab kita tahu pusat sumber tu ada satu lokasi yang mana kita boleh berkumpul, kita boleh buat pelbagai aktiviti yang menarik, dan juga di situ ada pelbagai koleksi fizikal dan juga digital yang boleh para pelajar masuk, murid-murid ni masuk ke dalam tu buat pelbagai aktiviti yang menarik. Sebenarnya dalam pusat sumber ni bukan saja tempat untuk kita membaca bahan-bahan dalam tu, tapi kita boleh buat pelbagai aktiviti. Aktiviti boleh berkongsi apa saja bahan bacaan yang kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Bagi saya, kalau macam katakanlah podcast ni hari ni kita buat di tempat ni, apa kata kita bawa sekali-sekala ke dalam pusat sumber sekolah supaya orang lain nampak gambaran inilah pusat sumber sekolah SK Bukit Wan. Jadi mereka akan tertarik, dan kalau macam tu kita boleh menggalakkan lagi sekolah-sekolah lain untuk dia ambil idea daripada Nyala Khazanah SK Bukit Wan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syahidatul Ahmad binti Rambeli, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan UiTM Kampus Dungun, atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga segala pandangan dan cadangan yang dikongsikan dapat menjadi pemangkin kepada usaha memperkasakan pusat sumber Nyala Khazanah di SK Bukit Wan. Saya hos anda mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Teruskan bersama kami di B1 TV kerana mengikuti pelbagai perkongsian ilmu, inovasi dan inspirasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. B1 the best.